Assalamualaikum, saya Akasha dan sekarang ni saya berada di stesen LRT Masjid Jamek Kuala Lumpur bersama dengan barisan-barisan pelakon untuk mengedarkan ada lebih kurang 200 bekas bubur lambuk, minuman dari Pokka dan juga Extra Joss untuk diberikan kepada anda semua yang berkunjung ke stesen LRT Masjid Jamek hari ini. Saya Marisa Yasmin, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa dan tidak lupa juga tak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya kan. Jadi Marisa nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Tapi yang paling-paling penting, jangan lupa untuk menonton Walid siri musim kedua hanya di View. Hai semua, saya Siti Khadijah Halim. Siti mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Hai, Assalamualaikum. Ani nak ucapkan selamat berpuasa dan juga selamat raya in advance kepada semua muslimin dan muslimat. Hai, saya Badu Munira ingin mengucapkan selamat berpuasa dan juga selamat Hari Raya kepada semua yang menyambut. Jangan lupa saksikan I love you so much. Hanya di View.